Korang nak guna steel mate ni, pergi kat tayar kereta korang. Okay. Lepas tu korang set kat kereta. Kereta saya set 250. Saya pakai bar lah. Okay. Kalau PSI kau kena setting PSI lah. Dia ada bar, dia ada PSI, dia ada KPA, dia ada kg per cm. Okay. Tapi saya pakai bar lah. Okay. Pergi kat kereta korang, tegakkan di sini. Lepas tu buka nut ni, nut tayar ni. Lepas tu korang cucuk je. Okay, korang cucuk. Nanti dia apa ni, dia keluar pressure tayar korang. Okay, depan saya nak set 2.6 bar. Saya tekan tambah je. Okay, lepas tu dah tekan tambah, saya tekan ni yang tengah ni. Sekarang 2.54. Dia akan sampai 2.6. Lepas tu nanti dia berhenti. 2.55. Saya nak set dia 2.6 bar je. Okay, sebab kereta besar, dia punya recommended 2.5. Tapi saya buat 2.6 lah. Okay, 2.6 masa angin tengah sejuk. Masa ni kereta ni tak bergerak lagi ni. Okay, 2.6. Okay, cun. So korang buka balik lah. Buka balik. Dan tutup balik. Okay. Saya tengok belah sana pula. Okay. Alright. Ni sini dia punya nut. Okay. Okay, tengok pressure tayar ni dulu. Okay. Okay, baringkan. Ini kita cocok. Okay, dia keluar. Ni 2.47. So kita tambah sampai 2.6. Boleh 2.5, tapi saya nak buat 2.6. So kita kena tambah. Okay. Okay, 2.5. Dia akan naik sampai 2.6, dia akan berhenti. Okay, sampai 2.6 dia berhenti. So tekan balik, cabut, and then kita pasang valve ni lah. Okay. Alright. Itulah kegunaan steel mate B12 ni. Dia ada 2 bar lagi. Okay. Dia juga boleh jumper kereta. Jumper. Ni jumper. Bateri terlalu low, boleh jumper. Lepas tu dia ada pakai ni. Kalau korang terdesak, dia ada sediakan rokok ni. Okay. Lepas tu dia sediakan type C juga, bateri. Okay. Lepas tu dia boleh lampu torch light. So dia kat situ. Torch light lah. Kalau malam-malam korang nak pump tak ada lampu, dia ada lampu kat sini. Okay. So kalau korang nak dapatkan ni, nanti saya share dekat link kat description. So itu saja video saya untuk kali ni. Jangan lupa like, comment, share video ni kawan. Sekali tolong subscribe guys. Bye.